kita lihat Jumaat yang didirikan hatta pada zaman Nabi ialah dengan keizinan Nabi SAW. Tempat lain tak dirikan kerana dirikan Madinah. Maka sebahagian para fuqaha ramai juga mengaitkan Jumaat ini dengan keizinan fuqaha, dengan keizinan ulil amri. Jika tidak dengan keizinan ulil amri, orang akan jadikan benda ni tala'ub. Main-main. Contohnya, kita nak Jumaat di Masjid Alwi ni, dia tak mau. Dia ada geng dia sendiri. Dia pergi buat di tempat dia. Jauh sikit, dia kata kita pergi semayang dengan geng-geng kita, kita pakai tok khatib kita nak khutbah cara kita. Jadi tak boleh. Dia kena ambil keizinan ulil amr. So, Nabi izin ya, mereka buat Jumaat. Tempat yang Nabi izin. Sebab tu dalam fatwa perlih, kita kata Jumaat asalnya dibuat di masjid. Tapi boleh juga untuk dibuat selain daripada masjid. Termasuk di sekolah. Kita ada keizinan di penjara perlih ni, kita izinkan Jumaat. Kalau kita ada besok pusat membeli belah yang mungkin ramai, orang sukar, kalau duk beli belah peniaga-peniaga tu, sukar nak turun daripada pusat mall yang besar tu, nak turun pergi masjid tu dengan nak parking kereta, dengan nak keluar tu, lebih sukar lagi daripada rumah pergi masjid. Lalu ulul amri benarkan untuk di situ ditunaikan Jumaat. Maka bolehlah. Mereka pun orang situ. Dan konsep qaryah. Konsep qaryah. Dulu qaryah ni dikira bangunan, sejauh mana penempatan, kadar antara satu bangunan ke satu bangunan dulu. Tapi zaman ini berubah. Kadang-kadang satu building tu, walaupun sebelah menyebelah, semua lengkap di situ. Orang duduk sampai 1,000 orang. Mereka nak keluar daripada bangunan mereka, nak pergi sebelah tu lebih susah. They have their own community and that building. Mereka ada masyarakat dia di situ. Itu juga boleh diiktiraf sebagai satu qaryah mereka. Oleh ulul amri dengan ijtihad dan dilihat berbagai sudut. Kerana fiqh itu dia berkembang. Kerana Nabi itu tak sebut secara detail. Kita nak memahami apa yang Nabi mahu. Maka kalau ada keizinan, orang sekarang timbul, boleh tak semayang Jumaat di pusat membeli belah? Macam keadaan demikianlah. Kalau sekiranya masjid sukar dicapai, menyebabkan orang susah nak pergi masjid, nak turun pun payah, terutama peniaga-peniaga itu, nak pergi, nak parking, nak keluar parking seorang demi seorang, yang ada, kalau ini semua terpulang kepada ijtihad pemerintah. Jika pemerintah melihat ada keperluan, dia benarkan. Dia boleh benarkan.